Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak kongsikan satu momen yang sangat peribadi bagi saya, iaitu sangat menyentuh hati dan perasaan saya seorang ibu. Hari ini anak saya melangkah ke dunia baru, sekolah pertama yang dalam hidup dia. Bagi dia mungkin biasa, tapi bagi saya inilah detik paling berat untuk saya lepaskan. Saya sendiri tak pernah sangka membesarkan anak juga bermaksud belajar untuk melepaskan. Dengarlah wahai anak sulungku, hari ini kamu bukan sahaja belajar membaca dan menulis, tetapi juga belajar menjadi seorang yang berani. Berani berpisah seketika dengan rumah, berani berkenalan dengan kawan-kawan yang baru dan berani mencuba perkara yang belum pernah kamu lakukan. Umi dan ayah sangat bangga dengan kamu, nak. Bukan kerana apa yang kamu capai, tetapi kerana kamu sedang berusaha. Kamu adalah yang pertama mengajar Umi dan ayah erti menjadi ibu bapa. Yang pertama mengajar tentang sabar, tentang kasih sayang dan tentang doa yang tidak pernah putus. Setiap langkah kecilmu hari ini membawa makna yang besar di hati kami. Pergilah nak, pergilah ke sekolah dan hati yang tenang dan gembira. Ingatlah wahai anakku, di manapun kamu berada, doa Umi dan ayah sentiasa mengiringi kamu. Jika hari ini kamu belajar untuk menulis dan membaca, Umi pula belajar untuk melepaskan kamu. Terima kasih kerana menjadi anak yang baik. Terima kasih kerana membesar dengan begitu indah. Umi dan ayah sayangkan kamu hari ini, esok dan selamanya. Madam Aryan.